Tuan-puan, jangan biarkan gram emas anda duduk lama-lama dalam akaun Gap. Saya sangat sarankan untuk anda keluarkan emas fizikal atas dua sebab utama. Pertama, emas yang paling selamat adalah emas yang berada dalam tangan kita sendiri. Bila emas fizikal sudah ada dalam tangan kita, apa-apa yang berlaku termasuk situasi kecemasan, contohnya peperangan, kita masih boleh bertindak dan terus survive. Kalau berlaku keadaan tidak dijangka dan tuan-puan tak sempat keluarkan emas daripada akaun, itu akan menyusahkan tuan-puan. Jadi keluarkan emas fizikal seawal yang boleh. Yang kedua, emas tidak sama macam kita simpan duit dalam bank. Simpan duit dalam bank, kita hanya nampak nombor dan ringgit sahaja. Tapi emas lebih tepat disimpan dalam fizikal. Rasa, aura, pengalaman tu yang akan buatkan kita rasa geram mau tambah lebih dan lebih lagi emas. Simpan duit dalam akaun bank, makin kerap kita semak baki, makin cepat duit habis. Betul kan? Tapi emas berbeza. Makin selalu tuan-puan pegang, tengok, lihat, belik, makin kuat keinginan kita untuk tambah simpanan emas. Akhirnya, simpanan emas berkembang lebih cepat. Mau mulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan? Isi beg biru di bawah untuk saya bantu. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.